Nilofa dan Piyu Haris berada di konti Radio Zayan pagi tadi. Nilofa jadi juri, manakala Piyu Haris pula sebagai hos dalam program Muallim Muda. Kita bersama dengan merpati dua sejoli buat kata Abi tadi. Betul. Sangat-sangat saya walaupun rasa datang tidak sejoli. Itu dia. Kita setting. Tapi sebab dia orang pun banyak event kan semalam kan. Jadi kita bersama dengan Piyu Haris dan juga Nilofa. Ya, masih di sini. Bukan banyak event, banyak ibadat. Alhamdulillah. Event ibadah saya rephrase. Okey, untuk Muallim Muda yang bersiaran di Astro Oasis sehari Jumaat 9 malam, telah pun masuk minggu yang ketiga. Minggu yang ketiga, maknanya berbaki lagi 5 minggu lah insyaAllah. Ada penyingkiran katanya minggu ni. Itu dia. Malam ni. Dan Piyu Haris, saya nak tanya satu soalan lah. Dulu merupakan seorang peserta. Dia 10 tahun lepas lah. Dulu masa tu saya tengok betapa nervousnya Piyu Haris kan. Ingat lagi? Ingat. Dia host masa tu. Kan? Takkan dia lupa. Saya nampak Piyu Haris, saya nampak dia akan kahwin dengan seorang yang cantik. Tiba-tiba program agama jadi Dia kena mengenakan kahwin dengan agama pun ada kan. Wah, bolehlah kita iakan je lah. Okey.